Mana nih? Di mana nih? Di mana nih? Di mana nih? Di mana? Oh, hai guys. Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa kita AKTV. Oke, hari ini saya dekat Limbang lagi. Oke, saya dekat Limbang lagi. So, pagi ini saya dekat nih Anyong Usahawan sini. Oke, Anyong Usahawan. So, dekat sini saya nak tengok apa yang menarik nanti. Saya nak jadikan sebagai sarapan saya before kita jalan-jalan. I think dalam video ni saya nak bawa korang pergi ke Taman Tasik Bukit Mas lah, okay? Kita jalan-jalan di sana. Sebab di video yang lepas kita berada di bawah Bukit Mas kan, bawah Taman Tasik Bukit Mas. So mungkin ada yang di kalangan penonton saya mesti yang tertanya-tanya, apa ada di atas tu? Oh, apa ada dekat Taman Tasik Bukit Mas? Apa yang menariknya di sana? So, dalam video ni saya nak bawa kamu orang pergi ke sana. Okay guys? So, sebelum tu kita pergi sarapan dulu. Anyong Usahawan. Okay? Let's go. Belum like kan? Belum like? Like dulu. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Okay? Jom. Nah, sini kita ni. Limpas. Sini. Okay, di sini kita. Kita pergi Anyong Usahawan Limbang sini. Pernah juga pergi sini, pernah juga sebelumnya. Cuma kali ini, nah ada geng sini. Okay, mantap. So kita pergi sarapan sini pagi ini, right? Korang nampak kan? Banyak gerai makanan. Saya pernah review sana juga. Nasi apa sana itu? Nasi biryani kambing sana. So hari ini kita pergi sini dulu. Okay. Mana kau order tadi bro? Mana kau order tadi? Terus ke sana kan? Okay. Jom. Sini ada mie kolong. Macam biasalah. Kolong mie ayam. Mana order ni? Mana order? Oh, sebelah. Nek. Ada ke Laos kemarin kan? Baru sampai. Oh, baru sampai. Bawa bos meeting. Udah. Kolong mie ayam. Kolong mie ayam lah. Minumannya di mana? Di counter. Mana aku duduk kadang? Di sana lah, aku duduk depan sana lah kalau. Alright. Pagi. Kopi openg kosong. Terus tu meja ujung sana. Terus bayar ke tu? Belakang ni saya pernah review dulu dekat belakang. Okay, Mas pernah review dulu nasi biryani kambing. Nasi biryani kambing. Tahun lepas. Yang tu collab dengan Abang Gemuk Kitchen. Okay, masa tu. Aku sini ya. Okay. Masa tu collab dengan Abang Gemuk Kitchen masa tu. Mereka panggil untuk paid review and very recommended jugalah sebab dekat Limbang ni yang tu first time saya cuba nasi biryani kambing and memang dalam tu je. Abang Gemuk Kitchen. Okay. Nah, ni kolong mie sini. Boleh tahan? Dia punya tekstur tu. Kita rasalah. Nanti saya share dia punya rasa sikit, alright? Oh, campur dia punya ayam campur di dalam. Nice. Sana kalau aku malas jauh, sana aku sarapan tu. Aku sini saja tu. Oh, Alibaba? Alibaba. Tapi Alibaba aku jarang. Ataupun di Borneo Cafe tu. Okay lah guys, kita pakai garpu hari ni. Selalu pakai chopstick kan, ini pakai garpu semua. Okay, boleh tahan? Boleh tahan.
Oke, kita dah sarapan. Oke, dia punya Kulomi oke lah. Korang cobalah. Dia punya Kulomi oke. So, lepas ni kita macam yang saya janjikan, kita nak pergi Taman Tasik Bukit Mas. Alright? Kita nak pergi sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. So, wah, cantiknya pemandangan dari Taman Tasik Bukit Mas, Limbang, Sarawak. Belakang ni lah Museum Limbang. Nanti kita naik atas tu, barulah Taman Tasik Bukit Mas. Okay? So, kalau kamu tengok video yang sebelum ni, kita berada dekat ni, jenis atas ni. Okay? So, yang ni pemandangan dari Museum Limbang lah. Pemandangan dari atas sini. Cantik kan? Kalau penonton semua dapat tengok. Kamu semua dapat tengok. Kalau anda nampak dengan jelas, di seberang sana, jalan yang menghubungkan kampung ini seberang. Dan di sana juga, jambatan yang tempoh hari saya tunjukkan dekat penonton semua. So, untuk pengetahuan semua, ini adalah inisiatif Kerajaan Negeri Sarawak kini untuk semua rakyat-rakyat di Limbang ni, yang memberi manfaat bukan saja orang Limbang, geng. Bukan saja orang Limbang, bahkan pelancong yang dari Brunei, dari Sabah yang datang ke Limbang. Okay? So, anda semua dapat nampak. Okay? So, sekarang ni kita dekat Museum Limbang. Okay, Museum Limbang. So, saya nak bawa korang jalan-jalan sikit dekat sini. Okay? Masuk percuma. Ni waktu beroperasi Isnin Jumaat pukul 9 sampai 4.45 minit petang. Sabtu dengan Ahad pun ada buka juga pukul 10 pagi sehingga pukul 4 petang. Tutup pada cuti umum tertentu. Alright? So, jom kita jalan-jalan. Okay. Saya first time tau pergi sini. First time. Yang ni pertama kali ni. Sebelum ni tak pernah datang lagi. Yang dekat bawah lama tu pernah lah. Yang ni first time. So, jom. Arah satu. Ada galeri pentadbiran. Koleksi hadiah Premier Sarawak. Premier Sarawak. Koleksi hadiah ada dekat sini. Galeri pembangunan. Ada sudut kanak-kanak. Dan pejabat Jabatan Museum Sarawak. Alright. Di sini dia. Okay. So, di sini tempat itulah. Koleksi hadiah Premier Sarawak dekat sini. Nampak tak? Dia punya design kan? Dia punya design. Kalau korang perasan, cantik kan? Cantik. Simple tapi cantik. Simple tapi cantik. Okay. So, kita pergi ke tujuan utama kita. Kita nak pergi Taman Tasik Bukit Mas. Okay, kita nak pergi sana dulu. Alright. Lepas tu nanti, InsyaAllah saya nak bawa korang sini. Tengok kepada kita punya masa nanti. Okay. So, kita pergi ke tajuk utama kita, Taman Tasik Bukit Mas. Right? Let's go. So, dari bawah ni, korang sama ada kena naik kenderaan boleh, naik kereta boleh. Parking bawah, naik sini pun boleh. Okay? Terpulang. So, pagi ni saya nak bawa anda semua penonton, kita sekali lagi kita brisk walk. Alright? So, dekat sini ada akses juga. Yang ni kalau malam sesuai jadi tempat buat penggambaran seram. Okay? So, sini boleh lalu juga. Taman Tasik Bukit Mas.
Okay, Taman Tasik Bukit Mas. So Taman Tasik Bukit Mas ni terletak dekat je dengan Bandar Limbang ni. Boleh kita cakap terletak di Bandar Limbang ni lah. Okay, dekat sangat. Even kalau korang tinggal dekat Purnama Hotel sekalipun, dekat je nak pergi sini. Okay, dekat saja. Tak sampai 10 minit kot. Tapi kalau korang jalan kaki, mungkin ada ambil masa sikit lah. Okay. Dia punya angin sejuk. Cuma ada asap sikit. So, itulah. Okay. Angin dia sejuk pagi ni. Cuaca seputing. Cuaca ni macam tahu je. Okay. Kita biar host bawa penonton jalan pagi ni. So, kita jangan panas sangat lah. Konon lah, konon. Okay. Taman Tasik Bukit Mas Limbang. Semput jantung saya, guys. Baru sikit. Aduh. Macam ni nak kena selalu jogging lah. Alright, so jom kita masuk. Okay. Setibanya anda di sini, anda tak perlu risau. Di sini ada tempat letak kereta. Okay. Ada tempat letak kereta. Jangan lupa patuhi peraturan yang telah ditetapkan dekat sini untuk keselamatan kamu orang, okay? So dekat sini ada tempat makan. Guys, masih buka kan ni? Yes, ni masih buka ke? Cuba korang komen dekat bawah. Masih buka ke? Korang komen dekat bawah, okay? So, ni keadaan dekat sini. Alah, jambatan gantungnya ditutup. Tak apa. Di sini ada jambatan gantung juga. Alright, ada jambatan gantung juga. Selebihnya saya akan share lagi nanti apa yang ada dekat seberang sana. Tapi buat masa sekarang, okay. So di belakang saya adalah satu jambatan gantung yang menghubungkan kita ke seberang sana lah. Boleh je jalan kaki pergi sana, boleh je. Tak ada masalah, okay. So ni dia punya jambatan gantung lah. Tak panjang. Tapi siapa yang gayat tu bolehlah cuba keberanian korang untuk melintas. Yang ni untuk level-level beginner bolehlah untuk korang training. Untuk cabar diri korang tu. Yang takut dengan ketinggian. Gitu. Okay. So sini ada jeti. Dulu adalah mainan sikit-sikit sini. Dululah, cerita lama dah ni. Cuma sekarang tiada dah. So dia lebih kepada tinggal macam ni lah. Okay. Kalau korang nak bawa nanti saya bisnes dekat sini, korang cari saya, okay. Kita buat perlumbaan tangkap itik dekat sini. Okay. Yang ni selamat, jangan risau, okay. No gorgon. I think no gorgon lah. Best juga. Menikmati pemandangan Tasik. Okay. So atas ni kita boleh akses dari sini. Kita naik sampai di atas sana. Okay, atas sana. Bukit Sembiling namanya. InsyaAllah next time saya bawa korang naik ke sana, okay? Saya bawa korang naik ke sana. And then, dekat sini, kalau korang perhati, macam inilah keadaannya. Nanti kita akan jalan dari sini, pusing, sampailah kita balik lagi ke tempat kita bermula tadi. Alright? So, buat masa sekarang, kita menikmati dulu. Ni. Ada yang pernah mandi sini kah?
Coba korang komen. Saya pernah mandi di sini. Alright? Saya pernah mandi di sini. So Tasik ni besar juga. Tasik ni. Okey. Orang Limbang yang menonton video ni, seingat saya, ada kan pesta Bukit Mas, Hari Bukit Mas. Something like that lah. Okey. Boleh tak korang kongsikan dengan penonton di video ni, dekat ruangan komen, apa aktiviti yang pernah dianjurkan di sini, di Taman Tasik Bukit Mas ni, dan yang pernah dibuat di Tasik ni. Contoh kalau saya tak salah, pernah ada pertandingan bot laju kan, bot kawalan jauh tu. Pernah kan dekat sini? Kalau saya tak salah lah. Kalau saya salah, mohon betulkan, okey? Di ruangan komen. Okey, so mohon korang share apa aktiviti yang pernah dibuat dekat sini ataupun program. Right? Ya Allah, ya Tuhanku. Pingsan. Alright. Jom kita start dari sini. Kita start dari sini. Oh no, saya rasa start dari sini lagi bagus. Start dari sini lagi bagus. Okay. So, ni Yestini Relax Cave. Tak pasti masih buka ke tak, masih operasi ke tak. So, orang boleh komen untuk info kita bersama. Okay. And then, di sini tempat letak kereta. Kalau korang datang, tak perlu lah risau sangat. Takut tiada parking kan. And then, sini bolehlah bawa anak-anak korang main dekat taman Batman ni. Alright, kat sini. Ni kapal ni korang boleh belayar sampai ke Sepanyol. Okay. Korang boleh belayar sampai ke Sepanyol. Alright. Kapal ni korang boleh belayar sampai ke Sepanyol. Jangan risau. Selamat juga untuk anak-anak main. Cuma korang kena pantau lah. Okay, pantau untuk keselamatan. Alright, so ni hujung Tasik tadi yang kita nampak tadi. Hujung dia dekat sini. Okay, hujungnya dekat sini. Alright, okay. Oh, sekarang ditutup pula dekat sini. Ditutup pula guys dekat sini. So, kita dapat nak masuk. Alright. Okay, so kita tak dapat masuk. Untuk keselamatan, notis ni 2 bulan 1. Okay. So, untuk keselamatan korang tak dibenarkan masuk buat sementara waktu, right? So, kita sampai sini je lah. Perjalanan kita sampai sini je dulu. Saya cuba bawa korang pergi seberang sana lagi lah. Alright, kita cuba pergi seberang sana lagi. Sorry tau sebab kita tak dapat masuk sini. Mujud dah tadi dah share dekat JT bawah tu tadi. Korang dah tengok sikit-sikit. Okay, sorry sangat. Tak apa. Untuk faktor keselamatan kita tak boleh masuk. Korang pun jangan masuk. Okay, selagi ada notis dekat sana, kamu orang jangan masuk. Ingat tu, safety first, alright? Safety first. Kita pergi sebelah sana lagi. Kita pergi sebelah sana lagi. Okay, kita berpatah balik. It's okay. As long as kita tak merisikokan diri sendiri, right? Selagi kita tak risikokan diri sendiri, tak apa. Konten ni guys, anytime saya boleh pergi sini semula untuk rakam. Yang penting utamakan keselamatan. Oh, alright. Pun sama juga. Okay. So, saya minta maaf banyak-banyak. Kita tak dapat nak teruskan perjalanan. Alright. Korang nampak kan? Kawasan ditutup.
So kita tengok dari sini je lah. Ni kawasan Tasik tadi. Yang tu dekat seberang sana. Tempat masuk apa Bukit Semiling, right? Tu tower. Okay, tak apa. Bukan rezeki korang, bukan rezeki saya juga untuk berkongsi. Tapi bolehlah korang menikmati keindahan alam dekat sini. Okey, yang dekat atas ni rumah rehat kerajaan. Okay. Yang dekat atas ni. Tapi korang tak boleh akses lah. Kalau nak bergambar-gambar rasanya boleh. Kan? Boleh kan? Dekat luar pagar tu boleh kan? Rumah dia cantik guys. Rumah dia cantik. Besar. Putih. Kalau korang bergambar sana, orang tak tahu pun kamu orang dekat Limbang. Kononnya lah macam tu. Okay. Bukan rezeki lah. Tak apa, jangan sedih. Next time saya bawa kamu orang pergi sini. Saya janji dengan korang. Alright? Jangan risau. Selagi kamu follow saya dekat AKTV ni, korang dah subscribe, dah tekan butang loceng tu, and then yang dah follow dekat FB, TikTok dan mana-mana aja media sosial saya, korang tak akan ketinggalan video-video baru. Don't worry, okay? So buat masa sekarang untuk video Bukit Mas ni, kita stop dekat sini, right? So saya nak minta maaf, saya tak dapat bawa korang jalan full dekat Taman Tasik Bukit Mas. Sorry sangat-sangat. Tapi kita akan cuba discover banyak lagi dekat Limbang dan lawas ni, alright? So, thank you yang dah menonton. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf. Jangan lupa like, okay? Like video ni. Okay? Yang dari Limbang ataupun yang pernah ke sini, mohon suara anda di ruangan komen, okay? So, terima kasih dah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe AKTV dan follow saya di media sosial saya yang lain-lain lagi, okay? Bye-bye.